memandangkan ikan kasam yang mak saya buat ada lagi. Jadi jom kita tengok. Tengok ni, dia jadi elok je ikan kasam ni. Nampak tu? Jom buat ikan kasam goreng bawang cabai. Okey, mula-mula kita kena salut ikan kasam ni dengan tepung. Tepung apa pun tak apa, jangan tepung pulut je. Tujuan dia masa goreng nanti kita tak mau bagi dia hancur. Kita nak bagi elok kejadian dia nanti. Lepas tu kita buka api, panaskan minyak. Okey, bila minyak dah panas, kita bubur ikan kasam tadi. Kita goreng dia sampai separuh garing. Okey, galih dua-dua belah bagi garing sikit. Jadi bila dah garing sikit, kita masukkan bawang merah dengan cabai merah. Kita biar dia garing dua-dua dalam tu. Kita angkat ikan kasam tu dulu, takut dia hangit. Kemudian selebihnya kita goreng cabai dengan bawang tadi tu sampai dia perang. Lepas tu kita boleh angkat, letak atas ikan tadi. Sedap kan? Selamat mencuba.